Hai guys, Assalamualaikum. Hari tu kan, di video sebelum ni Pika ada cerita yang Pika stop YouTube semata-mata nak fokus bisnes. Sebenarnya hari guru, Pika nak story sikit lah pasal life Pika sebelum Pika buat bisnes dan sebelum Pika ada bisnes lah. Sebenarnya Pika adalah salah seorang penuntut yang ambil degree dalam bidang pendidikan. Jadi bila Pika keluar nanti daripada universiti, Pika akan menjadi seorang guru. Tapi sayangnya Pika ubah pikiran bila Pika dah graduation. Hari graduation tu Pika rasa macam this is not for me. Sepanjang 4 tahun pengajian tu, tak katalah Pika tak seronok belajar ke, tak seronok kuliah dekat uni, bukan. Tapi Pika rasa sebaik sahaja Pika habis je pengajian tu, Pika sebenarnya masa dalam U tu pun Pika dah aktif. Buat dropship. Zaman dulu kan famous kan pasal dropship. Lepas tu famous pasal apa tah, agent stokis macam tu kan, yang means 10 tahun lepas, macam tu, bukan 10 lah, 12 tahun lepas macam tu kan, dah aktif dah pasal dropship. Masa tu Pika dah sangat aktif lah dekat uni tu, memang Pika aktif dah. Kiranya kalau kawan-kawan lain tu tunggu duit PTPTN, tunggu duit bantuan apa semua, Pika dah ada duit poket semasa tu lah. Tapi tak adalah banyak, cuma macam adalah 102, 200 macam tu kan, 300 setiap minggu. Means dah ada pendapatan. Tapi Pika tak discover lagi yang memang Pika ni sebenarnya into business macam tu kan. So Pika sepanjang 4 tahun pengajian tu Pika belajar je macam biasa, how to be a teacher kan. Ada dia punya kuliah-kuliah macam mana cara untuk mengajar kan, kaedah mengajar. Lepas tu sebab kita orang combine tau, course kita orang combine macam science dengan pendidikan, macam tu. So kita orang ada major, macam kita orang major in chemistry, kimia, dan minor in physics. Pika punya major in chemistry, minor in physics. Tapi pendidikan lah, course pendidikan. So keluar nanti kita orang mungkin akan maksudnya kita orang punya subjek kimia ataupun fizik lah. Tapi ada je yang ajar subjek lain pun. Masa tu Pika tak realize lagi yang Pika macam aku tak nak lah jadi cikgu macam tu kan. And harapan ibu bapa kita pun dah memang besar untuk tengok kita jadi guru ketika tu lah kan. So Pika dah habis grad apa semua tu, sebenarnya Pika kahwin semasa pengajian. Tahun pertama Pika dah berkahwin. Jadi Pika dah ada suami di tahun pertama lagi. Masa tu umur Pika 20 tahun tu Pika dah ada suami. Okay. Masa tu Pika tak tahu lagi yang Pika tak nak jadi cikgu, Pika tak suka jadi guru, macam tu lah, tak tahu. Then nak dijadikan cerita, masa Pika penghujung graduation tu Pika nak bersalin dah sebenarnya. Means masa Pika grad tu Pika tengah kandungan yang berusia 9 bulan macam tu. So kita orang kita naik pentas tu nak ambil scroll tu, kita mengandung then momennya memang best lah kan, sebab kita je yang mengandung, orang lain tak kahwin lagi, kita dah kahwin macam tu. Then nak dijadikan cerita tu, Pika rasa makin lama makin tak ada rasa nak jadi cikgu, macam tu. Sebab Pika dah masa tu dah aktif dah memang sangat aktif. Pika dah ada stok sendiri, kiranya Pika ambil stok sendiri, dah memang post barang sendiri, packing barang, post semua kan, kecil-kecil dekat rumah je lah, kecil-kecilan je. Pika ingat lagi modal Pika mula masa tu RM150. RM150. And then orang lain dah sibuk kan isi form, nak tunggu panggilan interview pendidik kan, nak tunggu apa itu ini. Tapi Pika tak buat apa-apa.
I do nothing. I don't know why kan. Tapi macam tak nak jadi cikgu. Lama-lama tu Pika bagi tahu dekat suami Pika yang Pika tak nak jadi cikgu. I have make a decision that I don't want to be a teacher. Dia cakap kenapa kan? Tapi dia tak marah lah. Dia cakap dia okey saja. Dia okey saja sama ada Pika tak nak jadi cikgu ke, Pika nak jadi cikgu ke. Tapi Pika kena bagi tahulah parents Pika kan, yang Pika memang tak nak jadi cikgu. Takutnya dia orang berharap nanti kan, sebab you dah 4 tahun belajar nak jadi guru, nak jadi cikgu, and end up you tak nak jadi cikgu. You just isi form je ni. Tinggal isi form je dah boleh jadi cikgu. Macam tu kan. Then Pika bagi tahulah ayah Pika bagi tahu mak Pika kan. Ibu Pika dia macam agak okey lah, tapi ayah Pika dia lambat sikit nak terima. Means makan tahun juga weh, 2-3 tahun juga macam tu kan. Sebab dia punya harapan tu, Pika anak sulung perempuan, anak sulung pula tu kan. So harapan dia besar untuk nak tengok Pika jadi seorang guru kan, nak jadi seorang pendidik kan. Tapi bila lama-lama Pika fikir kan, kenapalah aku ni tak nak jadi cikgu. Padahal cikgu tu impian. Nak jadi cikgu tu adalah impian ramai orang kan. Kenapa bila aku dah dapat scroll, dah dapat degree, sikit selangkah lagi nak jadi cikgu, kenapa? Macam tu kan. So bila Pika fikir macam tu, fikir kan, barulah Pika rasa macam Pika jumpa jawapan. Macam tu. Jawapannya kat mana tau? Jawapannya kat sini. Jawapannya hati ni sebenarnya tak nak. Dan Pika tak, kita masa kita baru nak masuk uni, kita tak tahu kita minat apa, kita tak tahu kita tak suka apa kan. Kita ikut sahaja. Kalau orang cakap ini bagus, jadi guru bagus kan, memanglah jadi guru memanglah bagus kan. Bagus kan. Yelah, jadi seorang guru tu memang bagus. Apa orang kata, kerja yang sangat mulia kan. Tapi bila Pika fikir yang Pika sebenarnya sangat suka bisnes, sangat suka berniaga. Jadi Pika rasa macam ayah Pika kata, boleh je engkau jadilah cikgu, dalam masa sama engkau berniaga. Dia cakap macam tu kan. Yes, memang boleh jadi cikgu lepas tu berniaga kan. Why not kan? Ramai je macam tu. Tapi Pika rasa tanggungjawab menjadi seorang guru ni kan adalah satu tanggungjawab yang besar. Dekat sini besar yang kita kena pikul. Fokus adalah benda utama. Fokus dalam kita punya kerja tu kan. Lagipun kita buat kerja mulia ni, takkanlah disebabkan kita terpaksa kan. Kita terpaksa nak ikut kata orang, nak orang tengok kita mulia sebab jadi cikgu, kita buat je macam tu. Maksudnya kita buat je bisnes, kita jadi cikgu. Pika tak nak. Sebab Pika rasa Pika dah merosakkan institusi perguruan tu sendiri. Bila awak jadi cikgu, awak kena betul-betul 100% dengan tugas awak. Janganlah itu dan ini kan. Itu maksud Pika. Jadi kita tak boleh nak gabungkan bisnes. Kau nak buat bisnes, kau ada bisnes, kau nak jadi cikgu, gabung macam ni tak boleh. So Pika rasa benda tu not fair untuk student. Kita mungkin akan hilang fokus. Sebab business bagi Pika is not something yang easy to bring. Lagi nak bawa dengan kerja kau sebagai seorang guru kan. Itu sebab satunya. Maksudnya Pika tak nak jadi cikgu tu, biarlah ikhlas nak cikgu. Jangan sebab tak apa, boleh je jadi cikgu, lepas tu berniaga, boleh je buat bisnes kan. Apa masalahnya? Ramai je macam tu, boleh. Tapi untuk Pika sendiri hati Pika kata benda tu tak ikhlas. Kita buat kerja tak ikhlas. Kita sebenarnya nak buat benda lain, tapi sebab kita fikirkan dapat gaji bulanan, dapat kerja senang, apa benda semua kononnya lah kan. Jadi kita buat macam tu. Itu first. Pika rasa pandangan Pika first, kenapa Pika tak nak jadi cikgu. Yang kedua, Pika rasa
Sebab Pika ni akan muncul dekat apa, skrin handphone, skrin TV, skrin gadget-gadget kan. Sebab Pika memang seorang yang jenis suka buat konten, seorang jenis yang suka duduk depan kamera, seorang yang memang suka menjadi perhatian. Maksudnya nak diperhatikan, maksudnya nak orang lihat, bukannya orang yang tak suka orang kenal kita, tak suka orang tengok kita, bukan. Jadi Pika rasa satu hari nanti kan, bila kita berada dekat dunia konten ni, kita tak boleh berbuatakan aneh lah kan. Yang aneh-aneh, yang bukan-bukan kan, yang gila-gila, yang pening-pening kan. Cikgu adalah bagi Pika guru ni, seorang guru Pika melihat figura seorang guru ni adalah seorang yang ada ilmu, seorang yang berilmu, seorang yang dipandang mulia kan, seorang yang bagus, hebat, seorang yang perlu jadi contoh kepada orang lain. Tapi bila kita masuk dunia konten, kita buat konten, kadang konten kita tu melebih-lebih, over. Benda tu, dia ni cikgu, dia ni guru kan, tapi kenapa berjoget-joget, kenapa macam melawak-lawak, kenapa bahasa cakap macam tu dekat media sosial. Itu yang Pika rasa macam, tak boleh. Pika tak boleh jadi cikgu sebab Pika akan berada dekat media sosial. Bukan sekadar type status, post. Pika akan berada di depan kamera. Mungkin kelakuannya tak berapa betul. Mungkin ada pincang kat sini, pincang kat situ kan. Bila kita berada dekat media sosial, sebenarnya tak sama pun dengan kita dekat luar. Kita jangan percaya apa yang tengok dalam media sosial tu 100%. Tapi adakah benda tu tak kacau kita? Kalau kita jadi cikgu, mestilah akan kacau. Orang akan tengok kita daripada mana? Daripada media sosial. So itulah Pika rasa penyebab kedua kenapa Pika tak nak jadi cikgu. Sebab Pika tahu yang Pika akan berada di depan skrin dan maybe akan buat konten yang mengarut-ngarut, konten yang kelakar-kelakar, konten yang orang kata tidak berilmiah. Jadi tak sesuai. Itu pendapat Pika yang kedua. Dan yang ketiga Yang ketiga, Pika seorang manusia yang tak suka dikawal. Masanya dikawal. Maksudnya, yelah kan, kita jadi cikgu, kita bekerja, means contoh 7 to 12 macam tu kan. Pukul 7 dah kena ada kat sekolah, pukul 12 balik macam tu kan. Jadi pukul 7 kena ada kat sekolah, takkanlah pukul 6.50 baru bangun kan. Every single day, tidak termasuk cuti, you kena bangun pukul 6. Contoh pukul 6 pergi sekolah sampai pukul 7, and then you mengajar tu, and then you balik kan. Benda tu akan berulang every day. Dah kita ada anak, kita ada suami, kita ada tanggungjawab lain kan. Jadi Pika tak suka masa Pika tu, ini lepas tu buat ni, lepas tu buat tu, dah ada aturan dia. Pika seorang yang bebas. Maksudnya kita tak sukalah ada orang kata apa, maksudnya masa kita terikat oleh pihak lain macam tu. Pika tak boleh. Pika memang tak boleh. Pika nak sangat kebebasan masa. Maksudnya Pika sendiri yang aturkan daripada pagi sampai malam apa yang Pika nak buat. Kalau misal kata hari ni Pika nak cancel buat sesuatu, contoh meeting dengan Pika punya staff kan pukul 12. So Pika nak cancel, tak nak meeting hari ni, nak meeting petang ni ke, Pika yang buat decision tu untuk diri Pika. Macam tu, Pika nak macam tu. So kalau you jadi cikgu, you tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Memang tak boleh. So 3 sebab tu kan, 3 sebab tu sangat kukuh lah untuk Pika. Pika yakin lah dengan keputusan Pika. Kenapa Pika masa tu 12 tahun dululah, 12 tahun, 10 tahun lepas, kenapa Pika tak isi pun borang, isi pun form nak jadi pendidik ketika itu. Masa tu pun ada juga kawan-kawan semua kan datang check kan, tanya. Lepas tu cakap lah, rugilah kau kan, kau belajar 4 tahun, 3-4 tahun, end up kau tak nak jadi cikgu pun kan. Nanti masa depan kau macam mana kan. For me lah kan, selagi kita dalam bidang yang kita suka, yang kita memang minat, macam Pika katalah Pika minat bisnes dan Pika memang suka sangat lah berada dekat depan kamera ni kan. Selagi kita betul-betul minat dengan benda yang kita buat, bagi Pika kan, kita tak payah fikir pasal masa depan. Kita fikir pasal masa sekarang. Apa yang kita buat sekarang untuk masa depan. Kalau awak minat jadi guru, awak tak boleh nak cakap kat orang yang belajar dari guru, lepas tu tak jadi guru kan, tapi dia pilih bidang dia yang lain. Awak tak boleh cakap macam tu sebab
Everyone nak masa depan yang cerah. Cuma satu je lah, kita kena usaha. Betul tak?